Dan ingat, jangan perturutkan sifat dengki yang ada dalam diri kita. Walaupun kita dah duduk di kawasan yang banyak mengenal sunnah, walaupun kita duduk dekat masjid-masjid yang tak jauh daripada masjid-masjid sunnah, walaupun kawan-kawan kita semuanya dah Islamik, namun kalau dengki itu merasuki diri kita, maka ini sangat berbahaya, sehingga kita pun juga enggan untuk hadir di majlis ilmu. Biasanya dengki itu adalah yang satu level. Cuba perhatikan, penjual nasi Ampera hanya dengki dengan penjual nasi Ampera, dia tak akan dengki dengan kameramen, dan kameramen akan dengki dengan sama ke kameramen, dia tak akan dengki dengan penjual kereta. Begitu juga penjual kereta akan saling dengki dengan penjual kereta, dia tak akan dengki dengan penjual nasi lemak. Begitulah seterusnya. Dan ustaz juga akan dengki dengan ustaz tak akan dengki dengan jemaah, dan jemaah juga tak akan dengki dengan ustaz. Namun dahsyatnya godaan syaitan yang terkadang semuanya terbalik, sehingga jemaah dengki dengan ustaz, dan ustaz itu dimusuhi. Lama-lama dia tak nak duduk di majlis ilmu ustaz tu. Kemudian datang ustaz kedua, dia pun buat hal yang sama. Datang ustaz ketiga, dia buat hal yang sama. Lama kelamaan dia tak nak duduk di majlis ilmu di mana pun tempatnya. Semua ustaz salah belaka di matanya. Akhirnya apa? Dia mula tertarik dengan ruwaibidah, kajian-kajian yang bercanggah dengan sunnah. Akhirnya sedikit demi sedikit tertarik, dan hujung-hujungnya dia menjadi pembenci sunnah. Inilah yang akan berlaku pada diri seorang apabila memperturutkan sifat dengki yang ada pada dirinya.